So kalau tips lah, kalau nak study ni, macam mana dapat dia daripada kalau kita sambung diploma dulu kat exam semata, memang kira exam tu besar, tapi kita boleh agak kuat daripada benda-benda macam assignment dan sebagainya. So kalau tanya pada saya, bila macam assignment dan test tu kan, kalau boleh nak kenal sebab benda daripada kita nak baca. Kalau juga 4% dalam ke 30, sekarang dah 3% dari ke 70 dah sekarang. Jangan buat macam tu. Tapi ni macam mana? Belajar itu cara belajar dekat. Biasanya kalau belajar cara saya biasanya kalau belum final kan, untuk final lah, kalau sebelum berjalan memang susah sikit. So dari subjek lain kena study 2 ke 3 hari awal, buat nota awal, boleh baca awal, hafal awal dan sebagainya, study awal. So kita boleh well prepared lah waktu editing. So jangan tunggu masa telah nak main apa tu kan. So memang kena start awal. So anda saya dekat 5 sebab tu dekat ibu saya tu tak kira. Lepas tu study untuk test dengan final, saya buat study group, study ramai-ramai memang lah study 10 orang ada, ramai-ramai pun ramai study jadi murah ya. Tak, tapi ni memang fokus study lepas tu buat soal jawab sama-sama study. So kira kalau macam satu untuk kira hafal lepas tu buat soal jawab.